Abang-abang kakak yang nak beli kereta untuk anak, pernah tak ada situasi macam ni? Anak bagi tahu, malulah pakai kereta terpakai ni. Dalam hati kita berfikir, ish, mereka ni semua nak minta barang baru je. Tak tahu langsung tanggungan setiap bulan ni saja sampai. Saya dulu pun pernah ada di situasi macam ni. Waktu saya habis belajar nak sambung college. So, sampai satu tahap saya di college perlu bayar setengah yuran lah. So, dengan urgent. Masa tu poket saya tak ada duit. Jadi saya pun minta pertolongan dengan kawan lah. Tolong bayar dulu, nanti saya bayar semula. Tetapi mereka tidak menghulur pertolongan tu. Masa tu baru saya berfikir, apa yang malu lagi pada pakai kereta terpakai? Benda yang paling malu adalah poket kita tak ada duit. Berasa susah hati sangat. Dari waktu itulah saya ubah fikiran tentang ini. Pakai kereta terpakai ni bukan sesuatu yang malukan diri kita. Kadang-kadang dia dapat bantu juga setengah keluarga yang sederhana. Jimat kos untuk nak beli kereta yang mahal sangat. Ada juga customer saya, seumur hidup dia hanya memilih pakai kereta terpakai saja. Termasuk saya juga memakai kereta terpakai sebagai alternatif pengangkutan saya. Bagi anda, pakai kereta terpakai itu adalah apa perasaan atau pemikiran? Boleh sharing dekat saya. Saya Aing, gadis Yuska Utara dari Bun Lee.